Guys, jumpa lagi kita petang ni. Terus nak masak sambal ikan bilis. Kat sini Ros dah sediakan ikan bilis. Dah dibersihkan bahan-bahannya. Belacan, cili, bawang merah dan ada bawang putih kat bawah tu. Ni belacan ni Ros bawa dari Sarawak. Tu hari Ros balik dari Sarawak. Adik-beradik Ros, saudara mara Ros, Ros punya aunty, anjang, sepupu, semua diorang bagi oleh-oleh. Banyak oleh-oleh diorang bagi masa Ros balik Sarawak. Ada yang bagi belacan, ada yang bagi kek, macam-macam diorang bagi. Terima kasih untuk saudara mara, adik-beradik, sepupu, sepapat, mak menakan yang ada kat Sarawak ya, dah beri Ros belacan, kek. Semoga orang semua murah rezeki, diberi kesihatan yang sihat walafiat selalu dan dipermudahkan segala urusan orang. Terima kasih banyak-banyak tau dah beri aku belacan. Tok kali belacan beri adik aku tok. Terima kasih Cik Ana. Dah beri kakak kau tok belacan. Dah beri dengan kakak kau tok belacan. Itu olah sambal ikan bilis. Mula kita nak blender bahan-bahan dia. Nak blender segala ikan bilis, bawang putih dan bawang merah. Dan kita letak belacan Sarawak. Kalau belacan Sarawak memang sedap. Lagi-lagi lah adik-adik aku yang mola, mak menakan aku dan sepupu yang mola. Sepupu aku banyak mola belacan. Terima kasih Wak Dot, Anjang Nita, Anjang No, Cik Ana dah beri aku belacan. Semoga torang murah rezeki semua. Tok belacan torang aku pakai tok. Aku si mahu lagi aku beli belacan kat situ sebab bau. Kalau belacan torang, belacan baru wangi. Oh, belacan baru wangi bau. Nyaman. So, aku nak mula sambal ikan bilis. Namanya sambal ikan bilis. Saya suka kalau sambal ikan bilis. Walaupun dia ada lauk lain, memang dia suka sambal ikan bilis. Ni bahan-bahan dia. Kita nak blender bawang merah, bawang putih, cili dan ikan bilis. Kita letak garam. Nanti kita tumis. Kita letak asam jawa. Waktu menumis nanti kita mesti letak asam jawa ni. Kita letakkan sedikit garam dan ajinomoto. Ini kita letakkan ajinomoto guys. Nanti time kita nak menumis sambal ni, barulah kita letakkan asam jawa. Blender bahan-bahan ya guys. Entah bagus tak kau blender. Bagi Ros lama dah tak pakai, takut rosak pun. Tak gula barang-barang yang beli dekat TikTok ni, kadang tak tahan.
pedas gila. Allah, patah pula. Agak dah. Ni lah guys, kalau beli barang dekat TikTok, mana tahannya. Ni terus baru beli tu hari. Dah lama beli. Dah patah. Kita nak buat sambal ikan bilis campur belacan. Walaupun alergik makan belacan guys, tak kisah. Sebab belacan ni sedap. Kita letak asam jawa. Kita tumis dengan asam jawa. Letak 1 sudu asam jawa guys. Ni bahan-bahan tadi yang dah di blender tu, Ros letakkan asam jawa. Nanti kita tumis dia. Okey, jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum. Nanti kita jumpa ya.